Let's go. Okay, Zaf, cakap Zaf. Saya first lokasi kita Arena Kapal. So ini kita nak breakfast. Agak dah lambat lah. Tapi kita tengok ada apa kat sini macam best lah. Tak lah, dah lapar gila ni dah kita. Macam mana driver? Betul lah. Ngantuk lah? Aku dah tertidur. Motor aku dah krem lah. Ni siap bang? Siap, alhamdulillah. Guys, welcome back. Sana lah. Grandma, berat gila. Besar nak. Hello guys. Adik-adik. Kawan-kawan saya tak nak pandang. Hello. Asyik malu aku. Ini cantik. Jadi kamu Resah hilang saja dan coba diam yang bicara. Suci yang bersama ditemani jasad kita. Kan ku cari konklusi. Raw, okay. Okay, kita dah habis sarapan. So sekarang kita akan ke Gua Musang. kan? Gua Tempurung. Okay, Gua Tempurung. Tengok map tadi dalam 30 minit. So sekarang tadi pukul apa? Sempat aku. Kena dekat sana pukul 11. Sorry guys. Let's go, Gua Tempurung. Kita jumpa tahun depan. Kita dah sampai Gua Musang. Kita dah sampai Gua Musang geng. Kita nak beli tiket untuk masuk Gua Musang. Yes. Awal tu kita ada. Duduk lo. Duduk. Bagilah tu. Yang bersama ditemani jasad kita. Kan ku cari konklusi. Anak-anak. Nanti apa-apa soalan boleh tanya Belen. Walaupun dia kita training, tanya juga tak apa. Jagaku dari mimpi, terasa hati senang sekali. Pasti duniaku yang punya di hari ini. Bersama kawan-kawanku pergi, tertawa yang sendat henti. Indahnya dunia ketika kita muda remaja, segalanya dalam genggaman. Walau apapun takkan menjadi. Kata ada lembu di situ. Lembu Tak tahu. Di atas sana ada khinzir. Okey, cari di mana? Aku tak dengar apa tu. Malam ini bertemu di pesta, berdebar membalas senyumannya. Manisnya jatuh cinta kali pertama, bersama melukiskan impian, cinta, cita-cita dan harapan. Kita sampai Gua Musang. Bukan. Ini lebih kurang gajah lah. Gajah. Bulan lahir. Gajah. Generasiku bersinar bagai
mencari. Jangan gentar mengejar mimpi, yakin berani percaya diri, dan mula dengan hello. Oh 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 oh. Jangan takut jatuh ke bumi. Wan, tolong Wan. Bangun melangkah lagi ke depan, lari dan terbang. Aha. Dua orang untuk buat ekor. Okey. Ada orang lelaki ke perempuan. Okey. Blackie. Ready? 1, 2, 3. Oi. Terasa hati senang. Yang perempuan. Ketika muda remaja. Syazwin. Itu. Tanya, pesawat kabaran. Oh, let's go. Okey, ini paku pakis ni dia tumbuh kerana ada apa? Lagi? Udara lagi? Oksigen. Cahaya tu dia mesti nak melalui cahaya lampu. Dia akan dia ada cahaya lampu ini. Dan dia tak boleh hidup, dia mati. Okey, yang ini sedar nampak. Dia ini cahaya lampu yang kuat. Jadi dia yang lebih kalau dia perlukan cahaya. Apa yang dia obo-obo? Oh. Dalam bahasa Pakcik jadi tu. Okey, yang ini orang Islam tengah solat Jumaat ya. Imam, makmum. Oh. Wan tak ada kat situ. Okey, tapi yang bahaya beratnya yang dicemari oleh orang tengah berak. Perempuan, rambut, badan, punggung dengan kaki. Keawana untuk teman bintang bulan, kerananya On the way ke platform? Platform 4. 4. Tapi akan start di platform 3. Ya. Betul. Penat lah. Tentu. Siapa tu? Okay, boleh last. tak pernah Terbangun. aku sangka ada. Kita dulu pernah dijadikan tempat bilik untuk anak penganas komunisme raya. Pada era tahun yang memerintah. Ada siapa yang tahu berapa hari komunisme memerintah negara kita? Tak ada, semua salah. Iaitu adalah selama 13 hari sahaja. Kalau awak nak masuk, dia akan buat. 하지메마시테. 안녕하세요. Nampak? Toye, we are at Kelantan. Toye. Hi Zaf. Zaf, say hi. Zaf lari. Zaf. Hai Zaf. Nampak ke? Depan sikit. Blackie. Haka. Say hi. Nampak Oh, hai. tinggi sangat. Hai. Say hi Imanat. Hai. Jalan-jalan. Hi guys. Hi Nadia. OMG, look at that guys. We are at Gua Tempuro. Watch out. Kita bersama Pak Cik Saleh dan Abang William. William sekali aku je. Sekarang kita dah nak sampai ke platform 2. Platform tadi. Sempat guys. Tak apa, yang penting kita turun sekejap lagi. Gambar guys, gambar. Tak nak. Okey. Penat ni. Yeay, Amar Ridwan.
Barai weh Ain, barai weh. Okay. Sekarang kita nak pulang. Penat ya? Ya Allah. Sudah-sudahlah tu. Siswi pantas. Nurul Ain Nabila kelas pertama. Oh, lama. Dan Maliki bin Nasarudin. Mana tapak kasut? Tipu je ni. Jadi kita menurun tangga yang sangat tinggi. Tangga dia sangatlah kecil. Untuk sesiapa yang berkaki besar, saya rasa better korang tak payah naik lah. Apa? Kepala obor-obor. Weh, ni octopus kan? Octopus. Octopus berapa kaki ni? 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey. 3, 2, 1, jalan. Pandai Anip. Berikan semua agar kau gembira sentiasa. Kita dah habis masuk dalam Gua Musang. Cerita ke kita kat mana? Gua Musang. Gua tempurung. Mana cakap gua besar ni? Belajar apa? Masa ambil kelas. Nilai apa? Fikir. Babiel. Period. Ni aku benci baju putih. Kita lahi Gua Musang. Gua Musang. Bukan. Tadi aku nampak musang. Come back to next episode. Itu Pikachu. Babi. Okay guys, kita akan teruskan perjalanan kita ke restoran. Restoran apa? Maji. Mak Haji. Bukan Maji dia ke? Padang jauh. Senyuman manis di bawah angin. Ku tunggu di kau terasa dingin. Engkau tetap pergi meninggalkan ku sendiri. Jangan La la la. Tadi tak cakap pun tu dah sampai nasi ni. Sebenarnya kita dah habis makan. Nasi dia tak sedap. Tak sedap? Tak, bukanlah maksud aku tak sedap, just bagi aku biasa lah. dulu kita lalui bersama. Bahagia bagaikan malam ditemani bintang terang. Hancur hati bila kau undurkan diri meninggalkan aku. So guys, kita dah sampai rumah. 6 minit daripada tu. Okay, bye. Selamat datang ke bilik kami. Nampak ni ada meja, kerusi besar. Katil. Dua katil. Oh. Besar lembut dia. Woi. Ada kerusi. Ada kerusi. Ada kerusi. Biru pula tu. Woi. Lagi. Oh. Dah di review. Oh. Macam mana? Keadaan? Perform. Okay. Mantap.
Bola dia strike. Patah balik. This is Ipoh man. Hari ni kita akan buat tutorial rumah baru kita di Ipoh. Dan kita akan tengok kat sini semua bocah-bocah cool ya. Kita tak main table biru ya. Sorry. Okey, seterusnya kita tengok. Ini art berat Ipoh. Ini apa benda? Inilah kopi, kedai kopi Kong Heng. Kedai kopi Kong Heng ni apa benda sebenarnya? Kedai yang paling famous di Ipoh. Okey, next. Kita akan main bola bimbong. Okey, jom geng. Ini adalah brandnya. Kuat musuh duka ini. Alah. Jangan beli. Dimungkir. Kau. Sia-siaku setiap padamu percayakanmu. Kenapa ni tak tahu nak buka sini. Tu saya agak tadi. Ini apa lah sebenarnya? Kau dulu apa? Apa ni? Apa? Tak. Rasa macam tempat macam kau nak letak bekas tu. Lepas tu nak Kau tahu. boleh untuk smoke. Betul? Salah. Oh, salah tak? Ini karat ni nak kena buang. Yang ni tak payah cuba kena kikis karat. Tak payah. Tak payah. Okay, hari ni saya punya fancy. Okay. Supervisor. Supervisor. Supervise staff. Super Supervisor, supervise staff. supervise staff. Unary. Woi. Ni buat apa ni? Oh, tu tengah buat kerja eh? Aku nak tunjuk function. Okay, aku masuk render sekali lah sebab dia macam function. Video Ha? InsyaAllah aku akan peram selama-lamanya. Eh, apa pula? Woi, malam ni aku nak tidur. Woi. Woi, sabar bang. Wow. Satu tu aku dah pakai dah hari tu. Cuba gerak. Aku dah pakai. Jadi satunya aku tak nak buat jadi kelas sangat. Satu tetap di kelas satu. Sumpah. Apa? Dia terus Cuba kau gerak. Ayuh. Macam video TikTok tu. Oh, serai tak ada. Serai tak ada. Kalau sudah tadi kita pakai ni tangan. Jadi kan. Rangers lah. Tangan siapa yang ni yang nak dikorbankan? Yang tidur. Yang tidur. Tak. Yang tidur Fahim ah, Fahim. Mana ada tak boleh tangan dia. Dia Fahim memang ni. Buat tangan dia kau. Oh, dia dah ada fire buff kan? Dah ada fire bar. Fire resistant. Kalau aku rajin lah. Nampak ni? Oi.
Malam ini kita goyang dalam mimpi, kita menang dari hati. Malam ini kita punya. Malam ini kita goyang dalam mimpi, kita menang dari hati. Malam ini kita punya. 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 Hai. Nama saya Halid Sarul. CDCS tu forward. Masih single. Masih single. Video dia akan siap Mungkin mana? Restoran Adili. Dekat Gopeng kan? 15 dah. Kat Perak. Betul. Gopeng. Dia dekat yang KKS tu. Hello guys, kita dah nak check out. Kita dah nak balik ke reality. InsyaAllah. So hari ni kita akan try buat dalam bahasa Melayu. So Kau memang cakap Melayu ke? Cuba gelak. Ucap selamat. Robert. Ucapkan. Dah dah. Bye guys. Kita akan balik ke Shah Alam.
Bye. Bye-bye. Bye. Guys. Bye-bye guys. Bye. Bye. Ya Allah, jangan. Kita Bye guys. Kita nak balik ke alam. akan back to reality. Roleplay washing mah. Dan kuku. In. Okay lah, bed. Fuyo. Hello guys. Ini Kita orang akan sambung day 3 esok. Ni. Tahu lah aku rendah. Last day kita. Kita dah nak balik Shah Alam. Tak nak balik. Aku tak nak balik. Let's go. Pulang ke sarang. Tapi sebelum pulang kita jalan-jalan dulu. Bye. Bye. Tak jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa next trip. Bila? Tak tahu lagi. Okay, let's go. Let's go. Ipoh, let's go. Ush, akak tolong jaga parking. Pulang guys. Hello, saya Kacak. Hai TikTok. Hai TikTok. Ku merindumu. I miss you in Ipoh. I miss you in Ipoh. Come back. We are here at Concubine Lane. Kita dah sampai ke first destination for today at Concubine Lane. Belum masuk lagi? Okay. Dari semalam ku tunggu, fikir kau pulang ke pangkuanku. Ku dengarkan lagu cinta, pilihan terbaik kita. Ku mainkan CD berulang, lupakan segala ucapan perpisahan yang kau pinta. Berarti kau ku cinta, setiap detik ku puja. Kau sering perhatiku sambil belai rambutmu. Tak ingin aku lupa kenangan yang tercipta. Berikan aku diary, tulis setiap hari. Terjaga dari tidurku, terima panggilan dari Apa tu nak beli ni lah? Apa ni? Ada kucing? Ni berapa ringgit? RM48. Mana Sinchan? Yo, ada bag tu. Apa? RM48. Just gonna stand there, watch me. Sekarang ni RM4 ada jual casing ni. Babi RM48. Tahu kau ni tu. Kita orang habis jalan ni. Ni habis jalan Concubine. Concubine.
Kita dah habis menjelajahi Gua Musang. Gua Musang mana? Gua Musang lah. Let's go. Kita dah habis dekat Concrete Berlin. Lepas ni kita nak pergi cari makan. Nak makan apa? Kau pergi seorang makan situ. Hello guys, kita dah sampai tempat makan. RM7.20. Washing machine. Ya mete kudasai. Aku Jepang. Bau oi kuat tu. Let's go. Dah siap makan. Kita ke Kelly Castle guys. Tak payah. Kelly Castle. Wow. Ramai kat orang. Kemana saja kau berlari bersembunyi, ku tahu cintamu padaku teguh. Tak ku peduli cara dan tingkah lakumu, kerana ku takkan pergi jauh dari sisimu. Dengarlah kasih, kan ku serahkan segala kepadamu. Kan ku serahkan segala kepadamu. Kan ku serahkan segala padamu. Kan ku serahkan segala kepadamu. Kan ku bina sebuah singgasana untukmu berlindung dari hujan basah. Apabila malam ku termimpikan wajahmu, takkan jiwa ragaku berakhir nikmatnya. Dengarlah kasih, kan ku serahkan segala kepadamu. Kan ku serahkan segala kepadamu. Kan ku serahkan segala padamu. Kan ku serahkan segala kepadamu. Boleh ceritakan sebenarnya Kelly's Castle ni berasal daripada seseorang. Owner dia nama dia Kelly. Kelly. So dia buat castle. Itu nama dia Kelly's Castle. Yang dia pergi sini lalu lu. Oh ni atas satu lu. So kita ni atas pula. Tapi ujungnya ada lagi tau. Sini. Mana? Ni ada lagi. Awas. Jauh daripada bahagian tepi. Bilik linen. Macam Aziz mana? Oh, katil. Store. Buat Bantal lah. Store lah ni. Tu nampak macam tu lah. Oh, semasa aku tengok tak sama. Ya, nak atas. Ni tiga apa tiga kan? Sekarang 3. Yang 3 lah.
Okay, ruang apa? Oh ni ruang living. Oh ni lah lift dia. Kosong. Ruang apa ni? Kosong. Ui. Cik. Okay, semua tengok. Tengok apa? Welcome. My precious night. We got a bag to Habitat. Santai lu. Hello guys. Okay. Bye ya. Bye guys. Okay guys, so itulah saja vlog trip Ipoh kita. Mungkin masa korang tengok tu korang akan rasa macam pelik sikit lah bila tengok tu ni kat sini. Lepas tu tiba-tiba klik dekat sini, tiba-tiba dekat sini kan. Tapi aku harap kau faham je lah, yang pergi tahulah kan. So yang tak ada di situ, aku minta maaf lah sebab ada klip yang hilang. Aku cari pun dah tak jumpa dah kat mana. So itu je yang ada, yang aku mampu buat. Nah, so tu je lah. Okay, aku rasa tu je lah kot kan. Aku harap korang enjoy lah tengok vlog ni yang tak seberapa ni. Semoga kita jumpa di next trip yang akan datang. Okay, bye bye.